Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Imam Al-Bukhari pernah berkata, menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap Muslim. Kata-kata ini jelas menunjukkan bahawa ilmu memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Justeru, jika kita ingin memiliki ilmu, kita perlulah menjadikan amalan membaca sebagai rutin harian. Kerana membaca adalah jambatan kepada pengetahuan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aqbal Arif bin Jahari dari Sekolah Kebangsaan Merlimau. Kod sekolah saya ialah MBA 1022. Pernahkah anda terfikir tentang makhluk gegas yang pernah menguasai bumi berjuta-juta tahun dahulu, jauh sebelum manusia wujud? Hari ini, saya akan berkongsi sebuah buku yang sangat menarik perhatian saya. Buku yang saya pilih untuk diresensi ialah Fakta Hua Dinosaur. Buku ini ditulis oleh Ain Maisarah dan diterbitkan oleh Blink Book. Buku ini sangat sesuai untuk murid sekolah rendah kerana menggunakan bahasa yang mudah difahami, ringkas tetapi padat dengan fakta yang menarik serta menyeronokkan untuk dibaca. Dalam buku ini, pembaca diperkenalkan dengan pelbagai fakta tentang dinosaur yang pernah hidup di bumi berjuta-juta tahun dahulu. Ia bukan sekadar cerita, tetapi juga ilmu pengetahuan sains yang sangat bermanfaat. Antara kandungan utama dalam buku ini ialah sejarah kewujudan dinosaur, bagaimana saintis menemui fosil mereka, serta pelbagai jenis dinosaur yang pernah wujud seperti T-Rex yang terkenal sebagai pemangsa ganas dan juga Brachiosaurus yang mempunyai leher panjang serta memakan tumbuhan. Yang lebih menarik, buku ini turut menjelaskan tentang perilaku dinosaur yang unik dan luar biasa. Terdapat dinosaur yang hidup secara berkumpulan untuk melindungi diri daripada serangan pemangsa. Tingkah laku ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai sifat kerjasama dan tidak hidup secara bersendirian sahaja. Selain itu, ada juga dinosaur yang sangat menjaga telur mereka dengan membuat sarang dan melindungi telur sehingga menetas. Ini menunjukkan bahawa dinosaur juga mempunyai sifat keibubapaan yang kuat. Menariknya, terdapat dinosaur pemangsa yang memburu secara strategi, sama ada mengejar secara berkumpulan atau menyerang secara mengejut untuk memastikan bangsa tidak sempat melarikan diri. Hal ini menunjukkan bahawa dinosaur bukan sahaja kuat, tetapi juga bijak dalam memburu. Yang lebih menarik, buku ini turut menjelaskan tentang teori kepupusan dinosaur. Antaranya termasuklah kemungkinan hentawan meteor besar yang menyebabkan perubahan iklim bumi secara drastik sehingga dinosaur tidak dapat bertahan. Fakta-fakta yang disampaikan ditulis secara ringkas tetapi sangat jelas dan mudah difahami, menjadikan pembaca tidak mudah bosan ketika membaca. Selain kandungan yang menarik, buku ini juga mempunyai kelebihan dari segi ilustrasi, gambar-gambar berwarna yang disertakan sangat cantik dan realistik. Ia membantu pembaca, khususnya murid sekolah rendah untuk membayangkan rupa sebenar dinosaur dengan lebih jelas dan hidup. Susunan maklumat dalam buku ini juga kemas dan tidak terlalu panjang. Setiap fakta disampaikan dalam bentuk yang pendek tetapi padat, menjadikannya mesra pembaca mudah. Selain itu, buku ini juga mampu meningkatkan minat membaca dalam kalangan pelajar kerana gaya penyampaian yang santai tetapi berinformasi. Ia bukan sahaja memberi ilmu sains, tapi juga menambah rasa ingin tahu pembaca tentang sejarah bumi. Melalui buku ini, kita dapat mengetahui bahawa terdapat pelbagai jenis dinosaur dengan saiz, bentuk dan ciri-ciri yang berbeza. Ada yang sangat besar sehingga mencapai puluhan meter dan ada juga yang lebih kecil serta lebih pantas. Pengetahuan ini menjadikan pembaca lebih menghargai keunikan ciptaan Tuhan dan memahami bahawa dunia ini pernah dihuni oleh makhluk yang sangat luar biasa. Saya sangat menyukai buku ini kerana banyak fakta baru yang saya pelajari. Cara penyampaian yang menarik, ilustrasi yang cantik serta fakta yang ringkas tetapi padat menjadikan saya lebih minat untuk membaca. Namun begitu, terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh dilakukan pada buku ini. Antaranya ialah menambah lebih banyak aktiviti interaktif seperti kuis atau teka-teki di akhir setiap bab untuk menguji pemahaman pembaca. Selain itu, buku ini juga boleh
boleh menambah peta zaman prasejarah atau garis masa evolusi dinosaur supaya pembaca dapat memahami perbezaan zaman dengan lebih jelas. Tambahan audio QR code juga boleh membantu pembaca mendengar bunyi atau penjelasan tentang dinosaur, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan moden. Kesimpulannya, buku Faktawan Dinosaur ialah sebuah buku yang sangat menarik, berinformasi dan sesuai untuk murid sekolah rendah. Ia bukan sahaja menambah ilmu pengetahuan tentang dinosaur, malah meningkatkan minat membaca dalam kalangan pelajar. Saya mengesyorkan buku ini kepada rakan-rakan kerana ia dapat membuka minda kita tentang sejarah kehidupan di bumi dengan cara yang menyeronokkan. Sekian, terima kasih.